pilih peringkat tahun depan. Murid sudah mempunyai asas membaca dan menulis. Seterusnya sesuai untuk menggambarkan gambaran membina ayat mereka, dan seterusnya mudah untuk dipakai aktiviti kolaboratif. Mengapa pendekatan ini sesuai? Pertama, pembelajaran yang berasaskan aktiviti ataupun pembelajaran abad ke-21. Jadi, yang menggalakkan penglibatan aktif murid selari dengan pembelajaran iaitu komunikasi dan kolaborasi. Ia juga akan bantu murid belajar secara hand-on dan bukan pasif, tetapi lebih aktif. Jadi, bagaimana aktiviti ini dapat membantu murid? Jadi, perbincangan berkumpulan tersebut dapat meningkatkan idea dan keyakinan murid. Yang kedua, bina ayat daripada gambar tersebut dapat mengaitkan visual dengan bahasa. Yang ketiga, perbentangan tersebut akan melatih komunikasi dan pemikiran kritis murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat semangat ya. Semua dah makan ke? Dah. Belum. Okey, tak apalah, lepas ni makan yang belum makan ni. Okey. Tak ada duit. Tak ada duit? Tak apa, nanti cikgu bagi duit. Tipu lah. Tipu dah. Okey. Perhatian semua. Okey. Dekat sini cikgu nak tunjukkan satu gambar. Gambar apa? Cuba murid-murid tengok dulu ni gambar apa? Gambar tangan. Basuh tangan. Okey, ni gambar apa? Gambar Basuh basuh tangan. Basuh tangan dengan sabun. Jadi cikgu nak ajar tentang kebersihan diri hari ni. Okey. Jadi boleh tak awak semua senaraikan secara berkumpulan senaraikan kepada cikgu 3 contoh kebersihan diri. Bincang dulu. Okey. Okey, semua dah bincang ke? Okey, semua dah berbincang. Okey, boleh senaraikan kepada cikgu apa dia? Saya dulu. Apa tu? Okey, apa? Gosok gigi. Okey, awak Mandi. Betul. Pakai pakaian bersih. Betul. Pandai semua. Jadi, berdasarkan contoh yang awak semua bagi tu, cikgu nak setiap orang bina ayat berdasarkan perkataan yang awak dapat tadi. Saya dulu. Okey, cuba awak bina ayat. Kamalia, Jauza dan Iziani sentiasa memakai pakaian bersih setiap hari sebelum ke sekolah. Betul. Okey, pandai. Okey, awak pula. Apa? Saya gosok gigi sebelum ke pejabat. Awak nak kerja ke? Cikgu ni biarlah dia nampak. Ni awak nak besar kan? Dapat. Saya pula. Okey, awak pula. Apa? Maaf. Kamalia akan mandi. Setiap petang Kamalia akan membersihkan dirinya dengan mandi. Okey, betul. Okey, jadi semua tu adalah kebersihan diri. Murid-murid dah faham kan apa Faham. kebersihan diri? Okey, baiklah. Itu sahaja kelas pada hari ini. Tetapi, siapa yang dapat jawab soalan cikgu yang akan keluar dulu? Saya. Okey. Okey. Bagi satu contoh, apa kebersihan diri? Satu contoh kebersihan diri. Jaga kebersihan diri. Pakai pakaian Cuci bersih. muka.